Lama tak bawa bot besar ni lah. Semenjak lesen mati. Sekarang dah renew lesen. Kita bawa balik bot besar kita ni. Lama awak-awak rindu rasa Cik Tol. Ini ada Cik Tol bawa awak Hai. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua rakan-rakan. Ini hari kita intro ke atas bot. Kita dah sampai ke lokasi kita dekat Belungkung bersama 4 player. Belakang 2, depan 2. Target kita macam biasa lah, jenak dara. Harap ada target kita ni hari. Mana tahu rezeki diorang dapat naik monster ni hari. Tunggu sekejap lagi Sekarang kita bawa balik umpan. Kita dekat depan-depan area-area Tanjung Surat ni, Tanjung Belungkung ni. Menanti ketukan sang jenak dara. Okey, bawa ada barang, standby, bawa ada barang. Oh, ini kalau kena ni. Makan modal. Ada. First strike ah. Apa ikan? Oh, jenak tu. First strike Belakang pula padu punya. Tak, alamak. Ada tak? Ada. Tiba-tiba bunyi macam dia macam free tu je. Gapu. Ikan begah mantap dia. Tekong punya pula kena. Joran tekong kena. Laluan sikit bhai. Tekong tengah ambil gambar belakang. Tekong main joran pula kena gembat. Relax, santai je. Macam perlukan saruk je. Oi, merah lagi ke? Oh, kerapu. Jap. Dah depan. Oh, tu bukan. Ikan tu. Sini dulu. Ikan dulu. Tak ada. Kerapu. Tekong punya Tekong ada lesen Cakap lah. Sambil berbual kena lagi memang jadi kau ni bhai. Nyanyi lah sikit. Happy birthday to you. Nyanyi lagi. Setiap kali kau strike pasti kapal terbang lalu. View cantik kan? Ya. Apa tu? Aduh, baby Sima. Maknanya Gapu baby kita macam biasa. Lepas balik. Kau tak cakap dengan dia panggil yang besar. Nak panggil yang besar bapak mak atuk dia ni. Okey. Kena lagi bhai Adakah jenap ataupun kerapu? Laju kecil Laju kita kecil sampai tu 2 lebih lah. Matikan tu berpusing. Ikan apa tu? Ikan bunga kecil lah. Baby Shima. Jadi kita kesian dia tu Kita lepaskan lah. Kita kesian lah Bagi dia besar dulu tu Kita bagi lepaskan. Itu tak cukup syarat tu. Okey, baik. Mantap. Strike Strike lagi. Belum. Hari ni memang hari buy. Yelah, hari jadi buy hari ni buy. Tu memang joran dia kawan pacak kan. Dam, dah lesen dah Dam. Tengok lesen diterima ke tak diterima, mantau duri ke. Dia tengok, diterima. Kerapu. Dah naik, tak ada lesen lagi. Dah sikit sini bhai.
Mati hijau mati hijau Weh, ni kerapu. Kau pinjam. Sembat. Ada. Okey dah. Sembat. Wow, mantap. Anak beranak sia, anak beranak tu. Jadi ya anak beranak. Ya lah. Lepas dia. Ya. Getilah hari ni. Berkat doa isteri ni. Betul baik. Isteri nak makan ikan tu orang kata. Apakah kerapu ataupun jenap? Jenap! Yeay! Betul lah. Ai jadi kau baik hari. Jenap dapat, kerapu dapat ni. Bisa Sekarang pukul 11 3 minit 4 minit. Ikan dah mula slow makan. Tapi kita masih lagi beranyut lagi ni. Air pun dah nak slow sikit lah. Ini yang masing-masing kita tunggu-tunggu kan. Ini ramai lah, player ramai. Banyak boat ni lagi. Pam yuk, ikan tu pam. Belum. Pam. Oh, putus. Tak lekat. Aduh. Kau lah harapan baik. Dah bunyi genjut Apa? Menyeriakan balik. Dia curi umpan kau. Sekarang pukul 1.52. Waktu untuk rehatkan diri, makan sekejap. Lebih kurang pukul 2.30 kita nak kena kerja keras balik. Sambil-sambil tu kita ulurkan umpan. Tengok apa yang ada. Air baru nak gerak pasang. Kosong Nak ikan. Tengah makan ni makan. Dia bunuh udang je. Mati lah tu. Akhirnya separuh masa kedua baru lesen. Tengok ikan apa dulu, belum confirm lagi. Oh, jenap. Okey, lesen diterima. Tunjuk sikit ikan, tunjuk sikit kamera. Okey, baik, lesen diterima. Okey, anda lulus. Separuh masa kedua kita beraksi, kita main drift. Tapi masih lagi belum ada ketukan lagi ni. Air dah pasang. Ada ke tak ada? Tak ada. Alamak, tak ada Aduh, dia curi umpan lah. Okey. Hitam. Standby. Sembak kuat sikit kalau rasa Orang baru turun balik. Ui, dapat sampai tu makan. Curi umpan. Tempat jenap ni. Cik Tol strike off camera lah. Jenap. Mengkerong. Wow, jenap. Jangan main. Baik. Sikit je tu. Yes. Angkat sikit jenap. Nak sombong no hari ni jenap Ada yang ketuk. Dia macamnya. Macam merah punya. Ada ke? Duri. Tak ada. Bapak rabak udang. Mesin bukan tali. Tali lepas tengah kau. Tangan. Pegang ni sepul. Ya. Sampai dia lepas. Lepas ni. Ada basah ni tu ni. Betul ke lepas? Belum. Apa ni? Alah, you kemenjan je. Romak. Hari ni semua ada lah. Aku tengah strike. Kau cakap seorang-seorang dulu. Jenap.
Weh, jenak babi. Aduh. Tak masuk. Jenak berduri lah sob. Tak kuat. Kan kabut. Gunung ni. Sembak padu patut tadi. Nampak kena kepala ayam. Tak tahan sangkut. Tadi tu ikan tu sayang. Kabut ikannya. Ke ada? Ada lagi ke? Ada lagi Tengok. Cuba tak lawan. Ya, jenak jenak muda. Tengok sikit jenak muda. Dia ikut saiz orang je lah. Orang kecil yang kecil. Ini pasal. Pasal video. Sauk sembah. Sauk dekat depan. Sauk standby tu. Ada. Standby tu. Sauk kasar tak ada? Kat kasar tu. Kasar ni Kasar tu. Dia pecah tu. Okey, dah dapat 3. Belum lagi. Dapat garang. Oi, dah nampak dah ikannya. Standby bye Oh, cakap tu. Bye, standby bye. Bagus. Alhamdulillah. Bagong star. Itu dia. Tu dia mau. Padu. Akhirnya ini dia. Tewas juga. Kecil je Besar lagi yang tu hari. Ya, yang besar yang poji apa si Sopi kena. Monster River. 8 kilo. Tapi saya gini ada ni. Oh, padu. Oh. Biar nak pergi biar. Biar nak pergi. Tempat open. Relax. Seret. Oh, wow. Mantap banget. Video kasih on. Handphone. Ui, padu ni bhai. Ui. Tadi kau kuat kan? Ui, tali kau okey tak? Habis tak tali tu? Jangan sampai tali. Okey, mantap bhai. Mantap. Perlawanan. Ui, ini padu ni. Kurang ni. Boleh jadi ke? Jadi kurang ni. Okey, ni gulung. Kat sini set tu. Gulung. Kat sini set tu. Jangan stop. Oi. Padu ni bhai. Ni padu mantap. Okey, mantap bhai. Dia dah toleh. Talang ni. Yang atas ni. Ui, ni atas lah tali kau. Talang tu pada kita. Tapi dia pakai bottom. Kurang ni. Okey, mantap bhai. Kurang bhai. Dia dah berat bhai. Mantap bhai. Bhai, tepukan untuk bhai. Jangan bagi. Wah, tak boleh aku start engine bhai, pergi ikut je. Boleh. Boleh Dia dah penat. kau kena cakap salah ke baby. Sauk, standby sauk. Jauh lagi ni. Jauh lagi Sepenat ni. Padu lah boy. Berseret-seret lah mesin kau. Haji King. Haji King Oh, ni Pak Haji joran Pak Haji kuat lagi ni. Sharpen. Lagi bhai, jangan bagi. Lawan tu dah. Nak lawan ikan tekong ni. Gila, kurau. Kurau lah. Tapi ngeri juga kalau kurau. Kalau dia telan tu. Kalau dia telan potensi bergesek tu tinggi.
Tapi aku gaya macam talang tau. Tapi tak terbang pula. Relax Bai, jangan paksa sangat Bai. Okey. Nak dekat ni tau. Kau layan je. Kau layan je. Kau ikut je rentak dia. Ikut rentak irama bertalu Bai. Nak tengok bayang dia tu. Padu. Sauk. Mana dia? Ni sok je. Sauk nampak. Tak apa, tol ada. Tol ambil sok. Nah, sauk ah. Nah, standby. Dan tengok ikan apa kat ini. Suspender lah kawan. Kau selalu buat suspender lah. Dalam diam Bai. Dia nak pusing sini, kau pergi depan tau. Tak nampak lagi ni, kelibat dia ni. Dia dah pusing sana ke? Pergi depan. Pergi depan. Kurang ni. Jangan paksa sangat Bai, let je, layan je. Dia nak pergi, biar dia pergi. Lagi Bai. Ui, padu sekejap. Padu. Tak nampak lagi ni, suspender ni. Dia tekan. Dia tekan. Okey, dia tekan, drag bagi je. Dia nak pergi je. Drag bagi Bai. Lepas sikit drag. Oi, dia pergi Bai. Dia kuat lagi. Okey, mantap Bai. Tiba ya ini. Tak nampak ke ni? Ush, apakah? Oh, talang. Pegangin. Talang besar tu. Oh, tu. Gerong belang. Cepat. Sauk. Lihat. Okey, sauk saya, Mai. Sedek sikit, Mai. Alhamdulillah. Abah. Gerong. Yap. Sedap selalu je pergi dia. Ini makanan dia. 2-3 minit juga ah. Tengok video berapa minit. Angkat sikit. Okey, baik. Tengok sikit. Dah petang jadi dia petang-petang ni. Bos selipar pula. Lepas dia. Macam tak ada, tak kena, tak lekat. Ni hasil play kita hari ni. Ni dia hasilnya. Monster. Target ada, monster pun ada. Yang tak ada hybrid je, hybrid tak dapat. Mana kena lock trip next step. Okey bang, nanti saya lock next time bang. Abang ingat saya tahu, saya lock next time tau. Nekan lock trip nekan Tak nekan bukan tak DP bang, saya mesti DP bang ni. Okey, sampai di sini sajalah trip kita untuk kali ni. Alhamdulillah ada juga rezeki dibawa pulang untuk player kita. Walaupun target hybrid tak ada, tak apa. Yang penting digantikan dengan siakap bagong dengan gerong belang bagong. Jadi apa pun teruskan bersama kami Geng Sembak Johor. Jangan lupa next video. Gelap ni nak balik ni.